Selamat pagi semua, kembali lagi dalam Solo Rider. So semalam kampung saya dilanda bencana alam, iaitu puting beliung. So difahamkan ada beberapa buah rumah yang terjejas. Jadi korang nampak bumbung tu cabut. Yang ni ada 3 buah rumah yang terjejas. Satu yang ni ujung tu, yang ni dengan yang sebelah. Yang ni sepatutnya ada bumbung tapi dah tercabut dalam bencana alam puting beliung dalam pukul 5.30. Dia pukul ya nak. Tinggi. Oh. Tercabut. Mari guys, tercabut. Cabut habis. Ni kabel. So guys, malam difahamkan pukul 5.30 petang berlaku. Seram. So yang ni agak teruk lah, terjejas malam. Bumbung dia tercabut. Yang ni tercabut. Inilah keadaan dia. Kan memang teruklah terjejas akibat puting beliung semalam. Kayunya keninggang aku jangan. Kayu tu ningang deh. Ya, lampu belum lampu biru. Buat dia bukan kata begini. Cuba ni bunga tanah tap lari aja. Apa-apa. Lekat sebagian. Nang tanah tap ya. Ni ada rumah anti saya. Ni bilik nenek saya ni. Basah tilam. Akai. Yan mak. Ngilo video malam mah. Pas guyan so minta bantuan ko kawan ko. Kaya lama otai. Nah, bulak aku lebih bisik bantuannya aku. Lo ke 5 set dia do sida. Guyan dek kena ya. Ila mengilau amat kena. Asa bisik datai lah dilau. Boleh Jepang kan yang terpakai tu. Harta. Tu bahaya tu. Terus guys, terjejas malam.
basah tu. Atap tu? Nak pemboi. Oh, yang aman. Ambil yang tu tanya sini kan. Ya, tu terbaik ke esroan tu. Terbabak. Lihat guys. Ni bumbung ni adalah bumbung yang tadi. Ni putih jejas juga ni. Yang lubang ni. Nak ambil. Ini kabel. Alright, begitulah sedikit sebanyak video yang saya dapat ambil tadi lah. Sebab masa memang tak dapat itulah. Okay, untuk pengetahuan anda semua, untuk nama channel saya dah ditukar ke nama saya sendiri, Clarence NP. So bukan Solo Rider lagi. Alright guys. Alright, jangan lupa untuk like, comment and subscribe channel Clarence NP. Alright guys.